Untuk transmission 5 Arema Autocare ni memang banyak dah customer yang bagi positif punya feedback. Ada yang bagi negatif? Jujur je. Setakat ni tak ada lagi lah. Hari ni kami di Fad Auto Service, salah satu workshop di Kuala Terengganu yang spesialis dalam model Peugeot. Dan bukan model Peugeot je, macam-macam model lagi dia boleh buat sebenarnya kan. Ramai yang tak tahu. Fad Auto Service ni adalah authorized dealer untuk transmission treatment Arema Autocare. Kita nak tanya sikit dia punya sales advisor ni. Bang, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat. Abang apa nama? Saya Zuhimi. Zuhimi. So SA kat sini lah. Macam mana feedback customer yang dah guna transmission treatment Arema Autocare dekat sini? Feedback dia sangat-sangat baik lah. Memang feedback yang sangat positif. Kita dapat terima daripada customer yang ada yang kata, oh sebelum ni gear saya menyentak kuat masa pagi ke apa ke, gear termenung. Okey. Jadi lepas dia pakai treatment Autocare yang kita recommend kepada dia, sangat berpuas hati lah. Masalah yang kebiasaannya customer datang kat kita, gear tentap, gear termenung dan gear delay. Dan selepas kita pakai RM Autocare, feedback tu sangat baik lah. Sini bukan buat gearbox saja kan? Bukan. Kita open semua. Enjin, gearbox, wiring, aircon, semua kita buat. Untuk transmission 5 Arema Autocare ni memang banyak dah customer yang bagi positif punya feedback. Ada yang bagi negatif? Jujur je. Setakat ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Memang susah, tak ada. susah kita nak jumpa feedback yang negatif tu. Susah. Dan diorang pun berpuas hati dengan servis dekat workshop. Betul bang. Jadi untuk anda kat luar sana, area Kuala Terengganu yang nak dapatkan servis kereta yang terbaik, lagi-lagi yang pakai Peugeot tu, boleh datang dekat sini lah. Workshop mana-mana yang nak sub model Peugeot Citroen ke apa ke, boleh datang ke Faktor Service, tak ada masalah. Kalau kata workshop dia macam tak boleh buat lah Peugeot, datang sini lah. InsyaAllah datang sini. Kita cuba settlekan. Bertuah lah unu-unu workshop dekat Kuala Terengganu ni. Terima kasih di Kampung Gelugur Kedai, Penggena Baru, Kuala Terengganu.